Hai, Assalamualaikum. Okey, video ni susulan daripada VTT doktor yang cakap bohong tadi tu pasal vape kan. Okey, kita bukan nak menyampuk. Ni Abang Rock nak cerita sikit lah pasal vape. Sebelum Abang Rock nak cerita, Abang Rock nak tunjuk Abang Rock dekat mana sekarang. Dua minggu lepas Marok dimasukkan di ward ni disebabkan apa? Jantung jantung lemah. Dia dah lemah. Jantung tinggal 3% sahaja untuk hidup. So 3% untuk hidup. Cuma tinggal kata-kata wasiat saja. Okey. Perlu ditidurkan. Faham tak? Perlu ditidurkan. Masuk oksigen. Untuk selamatkan Abang Rock. Okey. Saya umur Abang Rock 44 tahun, pesara tentera udara. Isap vape 4 tahun disebabkan stres kerja. 4 tahun isap vape. Abang Rock tengok dalam TikTok, tengok video motivasi kesihatan oleh doktor-doktor pasal vape. Vape apa doktor tadi lah. Mana kita isap vape tu, mana pergi mana pergi uap vape lepas kita isap. Dia duduk kat mana? Dinding-dinding paru-paru. Lebih teruk daripada rokok. Okey. Uap tu duduk kat situ. 4 tahun isap vape. Isap vape. Bukan main-main isap vape tau. Sentiasa pegang vape. Kalau ride sampai Thailand 9 jam. Sebelah tangan pegang handle. Sebelah tangan pegang vape. Pro. Isap vape tega. Kalau kau kata kau kuat, tak sembang lah. Lepas tengok motivasi, ada rasa keinsafan. Kan? Nak berhenti vape. Berhenti vape 2 hari. Terus, boom. Sesak nafas, lemah jantung. Pergi hospital, kritikal. Masuk oksigen, tebuk. Yang kita tebuk-tebuk keluarkan air daripada paru-paru kan. Yang kata doktor pembohong kan. Yang ambil pet paru-paru kan. Ni dah kuning kan, air jambu batu. Selagi tak jernih, selagi tu saya tak keluar daripada wad. Apa benda ni? Inilah yang duduk dekat paru-paru saya, yang melemahkan jantung sampai jantung tinggal 3%. Nah ya.
Itu air cecair paru-paru dan juga nanah. Okey, sengsara tak? Baru nak insaf isap vape, nak bertinggalkan vape. Dah takut. Tapi 2 hari, bom. Nasibnya tak ditidurkan. Dalam bilik saya ni, 4 orang. 3 mati. Tinggal Abang Rock seorang je hidup. Semua muda lagi. Umur 30 ke bawah. Isap vape. Macam doktor tu cakap tipu tau. Isaplah vape lagi. Kan? Degil. Pada orang muda, berhentilah isap vape. Yang ada masih ada peluang. Berhenti. Bunuh muda, jantung lemah. Paru-paru rosak. Baik. Assalamualaikum. Nak tengok. Masih tak percaya lagi saya kat mana?